4 hari 1 misi di Sabah, negeri di bawah bayu. Kali ini saya akan ceritakan perjalanan daripada Kota Kinabalu hinggalah ke Semporna. Di Kota Kinabalu, saya dan tim Yayasan Ikhlas sempat berjumpa dengan Mufti Sabah untuk ceritakan misi kami. Antara misi kami di Sabah adalah untuk handover sekolah kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Sekolah ni siap dibina pada awal 2023 dan dioperasikan oleh Yayasan Ikhlas selama 3 tahun. Selanjutnya, kami pergi ke Pulau Bait untuk menziarahi Kampung Lumanggas. Kat sini, Yayasan Ikhlas tempatkan 4 orang da'i untuk didik 30 orang murid. Sepanjang 4 hari di Sabah, macam-macam aktiviti yang kami buat. Korang kena stay tune untuk dengar cerita-cerita sosial yang sempat kami rakamkan. Selain cerita, kami juga akan tunjukkan view yang indah dan menyejukkan mata. Sabah ni memang kaya dengan khazanah alam dan budaya. Kita cuba kupas selapis demi selapis. Jadi, jemput follow saya dan jumpa di video seterusnya. Bye!